Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Amirul bin Rusdin. Student number saya 94019016107001. Saya dari branch OUM Melaka. Hari ini saya akan membentangkan topik bertajuk pemilihan konsep mampan dalam pembentukan produk dengan fokus kepada projek Petronas, iaitu UCO ke SAF di MRC Sdn Bhd. Syarikat Petronas kini komited terhadap pembangunan produk tenaga yang lestari. Salah satu inisiatif terbesarnya ialah penggunaan minyak masak terpakai, iaitu used cooking oil UCO, untuk diubah menjadi Sustainable Aviation Fuel SAF. Projek ini dijalankan di Malaysian Refining Company Sdn Bhd, iaitu MRCSB di Melaka, yang kini telah mendapat lesen antarabangsa bagi prosesan bahan mentah UCO tersebut. Pada tahun 2025, SAF ini telah pun digunakan oleh pesawat Malaysia Airlines MAS di KLIA. Ia merupakan satu kejayaan besar dalam perjalanan tenaga hijau segera. Penilaian dan kebolehsanaan konsep. Dalam proses pembangunan produk, pemilihan konsep mampan adalah langkah kritikal. Petronas telah menilai pelbagai pendekatan tenaga boleh baharu sebelum memilih konsep UCO ke SAF. Dua kaedah utama digunakan dalam pemilihan konsep ialah Puff Metric dan Weighted Decision Matrix. Yang pertama, Puff Metric. Kaedah ini menilai beberapa alternatif seperti biofuel berasaskan algi, hydrogen fuel, UCO based SAF, serta alternatif dibandingkan terhadap kriteria seperti kos, keberkesanan tenaga, kesan alam sekitar dan kebolehsanaan. Konsep UCO based SAF dipilih kerana ia memanfaatkan sumber sisa yang tersedia, mengurangkan pelepasan karbon dan menyokong ekonomi kitar semula. Return Decision Matrix. Dalam peringkat ini, setiap kriteria diberikan pemberat weightage. Sebagai contoh, kesan karbon sebanyak 30%, kelayakan teknikal sebanyak 25%, kos operasi 25% dan penerimaan pasaran sebanyak 20%. Selepas penilaian konsep UCO mendapat skor tertinggi, menunjukkan bahawa ia mampan dari segi teknikal, ekonomi dan sosial. Pemilihan awal konsep ini sangat penting kerana ia menentukan hala tuju fasa seterusnya seperti reka bentuk, ujian dan pelaksanaan serta pasaran yang akan datang. Apabila konsep UCO ke SAF dipilih, pasukan jurutera Petronas perlu mereka bentuk proses penghasilan bahan api ini. Mereka bentuk mesti mematuhi standard ASM D7566, iaitu spesifikasi antarabangsa bagi SAF. Implikasi pemilihan konsep mampan terhadap fasa reka bentuk dan prototipe termasuk pengubahsuaian peralatan penapisan sedia ada di MRCSB supaya boleh memproses minyak masak terpakai, pembangunan prototipe sistem penapisan hijau dengan penggunaan katalis mesra alam, integrasi sistem kitar semula air dan tenaga haba, mengurangkan pelepasan CO2 sebanyak 70% berbanding bahan api konvensional. Prototipe awal telah diuji secara berskala kecil di MRCSB sebelum diluaskan kepada operasi komersial. Jadi kat sini kalau seingat saya, projek ini pada awalnya telah dilakukan oleh kumpulan teknologis, iaitu mereka membuat laporan dan meneliti serta kajian untuk UCO ini diguna pakai di dalam refinery kami. Setelah semuanya selesai, sebelum melakukan projek tersebut, pihak teknologis meminta kumpulan operation untuk mengambil beberapa sampel untuk dianalisis supaya ia bersesuaian dengan UCO yang akan digunakan. Ujian dan pengesahan. Fasa ini memastikan bahawa produk benar-benar menepati piawaian keselamatan dan prestasi penerbangan. Petronas bekerjasama dengan agensi antarabangsa seperti International Civil Aviation Organization (ICAO)
untuk mendapatkan pengesahan bahawa SAF ini sesuai digunakan oleh pesawat komersial. Langkah-langkah pengesahan termasuk ujian makmal bagi kandungan tenaga dan kestabilan kimia, ujian penerbangan bersama Malaysia Airlines di KLIA yang berjaya dilakukan pada tahun 2025, pensijilian antarabangsa bagi Sustainable Aviation Fuel License yang diperolehi oleh MRCSB. Ini menunjukkan hubungan yang kuat antara pemilihan konsep mampan dan kejayaan dalam fasa ujian. Tanpa asas konsep yang tepat, produk tidak akan dapat melepasi piawaian industri yang ketat seperti penerbangan. Semasa melakukan projek ini, pihak MRCSB telah membuat sebanyak beberapa kali percubaan untuk menggunakan UCO. Sebelum melakukan injection pada refinery, UCO tersebut telah diuji terlebih dahulu. Kemudian beberapa sampel kami telah mengambil sebelum injek UCO, semasa UCO berada di dalam sistem operasi dan selepas selesai gunakan UCO. Jadi terdapat 3 kumpulan sampel yang telah diuji dan akhir sekali sampel produk yang dihasilkan dengan menggunakan UCO tersebut iaitu jet fuel. Setelah lulus ujian dan pengesahan, fasa seterusnya ialah memperkenalkan SAF ke pasaran. Pemilihan konsep mampan memainkan peranan besar di sini kerana produk berasaskan tenaga hijau mempunyai nilai pasaran yang tinggi dalam era ESG. Kepentingan memilih konsep mampan untuk pasaran termasuk meningkatkan imej jenama Petronas sebagai peneraju tenaga hijau serantau, menarik pelabur antarabangsa yang memberi tumpuan kepada tenaga lestari, membuka peluang ekspor SAF ke lapangan terbang luar negara selaras dengan lesen antarabangsa yang diperolehi MRCSB, meningkatkan daya saing Malaysia dalam industri penerbangan konsep karbon rendah. Kini, dengan penggunaan SAF oleh Malaysia Airlines, Petronas menunjukkan inovasi ini bukan sekadar eksperimen, tetapi langkah nyata menuju neutraliti karbon menjelang 2050. Kesimpulannya, pemilihan konsep mampan memainkan peranan yang sangat penting dalam keseluruhan proses pembangunan produk. Dari penilaian awal menggunakan Poh Metric dan Weighted Decision Metric kepada reka bentuk, ujian dan akhirnya pengenalan ke pasaran. Setiap langkah saling berkait rapat. Dalam kes Petronas, kejayaan projek UCO ke SAF menunjukkan bagaimana konsep mampan bukan sahaja boleh dilaksanakan, malah mampu membawa perubahan besar kepada industri tenaga dan penerbangan Malaysia. Akhir sekali, saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian yang telah diberikan. Saya berharap pembentangan ini memberi gambaran jelas tentang bagaimana pemilihan konsep mampan menjadi asas kepada inovasi tenaga masa hadapan, selaras dengan matlamat Petronas untuk menjadi peneraju tenaga bersih di rantau ini. Sekian, terima kasih.